Mengapakah semua orang memilih untuk meninggalkan London dan berpusat ke Kuala Lumpur? Pada musim sejuk tahun 2025, Arthur, seorang kolumnis Amerika yang telah membuat liputan di Eropah selama 15 tahun, menyaksikan satu pemandangan yang sukar dipercayai. Papan tanda bahasa Inggeris yang sophisticated di jalanan London, satu demi satu, mula digantikan dengan tulisan Jawi yang anggun dan melengkung lembut. Bukan itu sahaja. Syarikat-syarikat barat yang dahulunya sangat angkuh kini mula mengkaji sistem Malaysia demi kelangsungan hidup mereka. Dan apa yang lebih mengejutkan, tokoh-tokoh intelektual barat yang dahulunya sering memuji London dan Paris kini mula mengemas beg pakaian mereka dan berpindah ke Kuala Lumpur. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku di Malaysia? Mengapakah perhatian dunia kini beralih ke kota-kota di Malaysia dan bukannya metropolis barat? Mari kita mulakan kisah ini. Namun sebelum itu, jika sudi, sila tekan butang langgan, subscribe dan tanda suka, like untuk menyokong saluran ini. Tinggalkan juga komen dari mana anda sedang mendengar kisah ini dan harapnya anda dapat bersama saya sehingga ke penamatnya. Nama saya Arthur Hayes. Saya dilahirkan di New York, Amerika Syarikat. Tanpa disedari, 15 tahun telah berlalu sejak saya pertama kali menjejakkan kaki di London ketika berusia 26 tahun. Sebagai seorang kolumnis bebas yang menganalisis aliran politik, ekonomi dan sosial, saya harus jujur, London bukan sekadar tempat tinggal bagi saya. Kota ini adalah sumber tulisan saya, rangka kerja pandangan dunia saya dan satu-satunya tingkap untuk saya melihat dunia. Saya menyewa sebuah rumah di kawasan perumahan yang tenang di Notting Hill. Rutin harian saya bermula seawal jam 5 pagi membancuh teh dan memandang keluar tingkap. Saya sangat menyukai tradisi dan ketertiban kota ini, hinggakan bunyi titisan hujan pun terasa berirama. Di papak bangunan bata merah yang lama, pemiliknya menuang minuman menggunakan resipi yang sama selama 30 tahun. Pekerja pasar raya pula tetap memberikan resip dengan senyuman mesra walaupun ketika hujan lebat. Semua ini membina keyakinan saya bahawa Britain adalah sebuah masyarakat yang paling sempurna di dunia. Keyakinan itu saya tumpahkan sepenuhnya dalam buku saya yang diterbitkan 5 tahun lalu, bertajuk Britain, Negara yang Sempurna. Buku tersebut mendapat perhatian meluas dalam kalangan pakar. Saya menyangkal sekeras-kerasnya kritikan beberapa ahli ekonomi yang mendakwa masyarakat barat sedang mengalami kemerosotan jangka panjang. Saya menulis bahawa apa yang berlaku bukanlah kejatuhan, melainkan sebuah stagnasi yang anggun yang hanya boleh dinikmati oleh negara yang telah mencapai tahap kesempurnaan. Saya yakin bahawa puncak mutlak dunia adalah barat dan tiada negara lain yang mampu melepasi tembok kukuh ini. Namun, pada musim sejuk tahun 2025, keyakinan itu mula goyah disebabkan oleh satu pemandangan kecil yang kelihatan remeh. Hari itu merupakan hari musim luruh tipikal di London dengan langit Notting Hill yang sangat bersih. Saya sedang berjalan di laluan santai pagi saya yang biasa. Ia bukanlah kawasan tumpuan pelancong yang penuh dengan lampu neon, melainkan sebuah lorong sunyi tempat penduduk tempatan menjalani kehidupan harian mereka. Kelihatan seorang lelaki tua membuka pintu kedai runcitnya dan anak-anak sekolah berjalan kaki memakai pakaian seragam. Segalanya kelihatan tidak berubah sejak 20 tahun lalu. Sambil bersiul kecil, langkah saya tiba-tiba terhenti di hadapan sebuah kafe kecil yang baru dibuka. Hiasan dalamannya sangat moden, namun papan tandanya kelihatan aneh. Ia bukan dalam bahasa Inggeris yang biasa dilihat, mahupun bahasa Perancis. Pada mulanya, saya menyangka saya tersalah pandang. Saya mengecilkan mata dan melihatnya sekali lagi. Ia adalah tulisan Jawi. Kopi, huruf-huruf Melayu Arab yang melengkung indah dan lembut terukir besar pada papan tanda itu. Saya berbisik sendiri, mungkin kafe ini dimiliki oleh orang Malaysia. Bukankah perkara biasa untuk mempunyai kedai Malaysia di London? Saya cuba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun, apabila saya melangkah lebih jauh, di lorong sebelah kedai pakaian wanita, terdapat pelekat tulisan Jawi yang ditampal kemas. Di seberang jalan, pada awning kedai bunga, malah pada papan tanda kayu sebuah pub lama, huruf Jawi yang bulat dan lembut turut terukir. Saya berdiri dan mula mengiranya satu demi satu menggunakan jari. Daripada 20 buah kedai yang berbaris di lorong pendek sepanjang 100 meter itu, sebanyak 16 buah kedai mempamerkan papan tanda bertulisan Jawi. Kedai-kedai itu bukanlah restoran makanan Malaysia atau kedai kosmetik Malaysia, melainkan kedai tempatan biasa yang dikunjungi penduduk setempat.
35%. Angka itu terus berputar-putar di dalam kepala saya. Hakikat bahawa 35% daripada kedai di kawasan perumahan yang tenang ini mempamerkan tulisan Jawi di tengah-tengah kota London, di lorong biasa yang bukannya kawasan pelancongan mahupun pusat hiburan. Akhirnya, saya menolak pintu kafe tersebut dan melangkah masuk. Di kaunter, seorang pemilik wanita warga British berusia lingkungan 40-an sedang membancuh kopi. Saya menyerahkan kad perniagaan saya dan bertanya, mengapakah anda meletakkan papan tanda bertulisan Jawi? Bukankah ini London? Dia ketawa kecil seolah-olah menganggap soalan saya sudah ketinggalan zaman, lalu menjawab, sejak akhir-akhir ini, tulisan Jawi kelihatan jauh lebih estetik dan bergaya. Dahulu, menulis dalam bahasa Inggeris atau Perancis pada papan tanda kelihatan mewah, tetapi golongan muda sekarang menganggap bahasa Inggeris terlalu biasa. Apabila mereka memuat naik gambar di Instagram, gambar di hadapan papan tanda Jawi mendapat reaksi yang jauh lebih baik daripada rakan-rakan mereka. Saya mengambil cawan kopi saya dan duduk di tepi tingkap. Di sebalik kaca, papan tanda Jawi itu jelas kelihatan. Sehingga 5 tahun lalu, nisbah penggunaan bahasa Inggeris pada papan tanda di kota ini melebihi 80%. McDonald's, Starbucks bahasa Inggeris Barat adalah standard kemewahan. Namun kini di lorong ini, bahasa Inggeris mula diketepikan dan tulisan dari Malaysia dengan megahnya mengambil alih ruang tersebut. Saya mengeluarkan buku nota kulit saya yang usang dan menulis baris pertama. 45% papan tanda di sebuah lorong di London menggunakan tulisan Jawi. Mengapa? Petang itu, saya terus melangkah ke Perpustakaan University College London, UCL, sebuah simbol intelek Britain. Saya mahu melihat sendiri bagaimana generasi muda yang memikul masa depan negara ini menerima fenomena tersebut. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang bacaan utama, saya sekali lagi terpegun. Ratusan pelajar universiti sedang menaik pada komputer riba masing-masing, namun skrin mereka tidak dipenuhi dengan huruf rumi abjad Latin, sebaliknya dipenuhi dengan sistem tulisan suku kata dan fonetik pintar berasaskan bahasa Melayu dan Jawi. Dengan berhati-hati, saya bertanya kepada seorang pelajar undang-undang lelaki yang duduk di barisan hadapan, "Mengapakah anda menaip nota dalam sistem fonetik bahasa Melayu?" Tanpa mengalihkan pandangan dari skrin, pelajar itu menjawab, "Sebab kelajuan. Untuk menaip istilah teknikal yang panjang dalam bahasa Inggeris, kami perlu menekan banyak huruf abjad pada papan kekunci. Tetapi dengan sistem input pintar bahasa Melayu, kami boleh mengeluarkan perkataan dengan pergerakan jari yang minimum melalui ramalan teks yang sangat tepat. Ia sekurang-kurangnya 30% lebih cepat. Sekali anda gunakannya, anda tidak akan mahu kembali kepada bahasa Inggeris." Mendengar kata-katanya, saya teringat akan statistik yang saya baca di akhbar beberapa hari lalu. Dalam era digital, penaipan abjad rumi yang telah digunakan selama beratus-ratus tahun kini mula dianggap oleh generasi muda sebagai peninggalan zaman purba yang berat dan menyusahkan. Kekosongan itu kini diisi dengan pantas oleh sistem bahasa yang sophisticated dari sebuah negara Asia Tenggara. Bahasa Melayu yang mampu mengekspresikan hampir semua bunyi dan makna dengan jumlah aksara yang minimum dan struktur yang fleksibel, kelihatan seolah-olah direka khas untuk era digital. Malam itu, saya menulis baris kedua di dalam buku nota saya. Ini mungkin bukan sekadar trend budaya Malaysia yang sementara. Sejak hari itu, saya sengaja melalui lorong yang sama setiap hari. Pada mulanya, saya cuba meyakinkan diri saya bahawa papan tanda itu hanyalah hiasan-hiasan dalaman yang tular, tanpa sebarang makna mendalam. Namun, selepas beberapa hari memerhatikannya, satu hakikat yang tidak boleh dinafikan muncul di depan mata. Bilangan papan tanda bertulisan Jawi semakin bertambah. Daripada 7 buah kedai pada mulanya, ia meningkat menjadi 10 buah dalam masa 2 bulan. Saya membawa nota laporan saya dan mula berjalan melakukan tinjauan di Oxford Street, Soho sehinggalah ke lorong-lorong di Covent Garden. Ia bukan sahaja berlaku di kawasan tumpuan pelancong, di lorong pub tempat pekerja pejabat singgah selepas waktu kerja, di jalanan yang dipenuhi kedai pakaian vintage tempat anak muda berkumpul, malah di kedai alat tulis berhampiran sekolah, tulisan Jawi mula menyerap masuk secara perlahan-lahan. Papan tanda itu bukan dipasang kerana ia adalah kedai Malaysia. Sebaliknya, kedai-kedai British sendiri yang memilih untuk mempamerkan tulisan Jawi secara sukarela. Saya memutuskan untuk meneroka fenomena ini dengan lebih mendalam. Mula-mula, saya melawat Oxford Street, pusat budaya belia London. Di sana, saya melihat 3 orang pelajar perempuan berusia sekitar 16 tahun berdiri di hadapan sebuah kedai untuk mengambil gambar.
Papan tanda kedai tersebut memaparkan tulisan Jawi yang besar dan ketiga-tiga mereka mengenakan solekan nipis dan berseri seperti selebriti Malaysia kulit yang kelihatan bersih dan lembap dewy glow serta warna bibir yang kelihatan merah semula jadi dari dalam. Ia sangat berbeza dengan gaya solekan barat yang tebal dan tajam yang biasa saya lihat selama ini. Saya menghampiri mereka dengan sopan dan bertanya, "Maaf mengganggu. Adakah sebab tertentu mengapa anda mengambil gambar di hadapan papan tanda itu?" Pelajar yang paling ceria antaranya tersenyum dan menjawab, "Papan tanda Jawi ini membuatkan gambar kelihatan sangat estetik. Ia memberikan aura seperti foto bintang pop Malaysia yang terkenal." Pelajar di sebelahnya turut mengangguk setuju. Papan tanda bahasa Inggeris sudah terlalu banyak dan membosankan. Tulisan Jawi nampak jauh lebih sophisticated. Sambil mencatatkan perbualan itu, saya mengenang kembali keadaan London 5 tahun lalu. Ketika itu, bahasa Inggeris dan Perancis adalah standard kemewahan. Sesuatu yang datang dari barat dianggap sebagai kelas atasan. Namun kini bagi pelajar perempuan berusia 16 tahun di Britain ini, budaya Malaysia telah mengambil alih kedudukan tersebut. Beberapa hari kemudian, saya melangkah masuk ke sebuah farmasi besar di pusat bandar. Langkah saya terhenti di bahagian kosmetik. Lebih daripada separuh rak yang paling menonjol dari pintu masuk dipenuhi dengan produk penjagaan kulit, pelembap bibir dan pelindung matahari daripada syarikat-syarikat kecil dan sederhana Malaysia. Malah Perancis, negara asal kepada jenama mewah seperti Chanel dan Lancome yang menjadi dambaan wanita seluruh dunia selama lebih seabad, telah menyerahkan kedudukannya sebagai pengimport kosmetik terbesar ke Eropah kepada Malaysia sejak 2 tahun lalu. Dengan kualiti yang setanding dengan jenama mewah tetapi pada harga kurang daripada separuh, ditambah pula dengan estetika bersih dan mesra alam, halal vegan yang menjadi identiti produk Malaysia, pengguna Eropah kini mula membuka dompet mereka untuk produk dari Malaysia. Saya mengambil majalah fashion terkini dari rak di sebelah kaunter pembayaran. Model di muka hadapannya ialah seorang pelakon terkenal dari Malaysia. Satu bab penuh di dalam majalah tersebut dikaskan untuk keunikan Kuala Lumpur, memaparkan tajuk-tajuk seperti kafe yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur dan lorong tersembunyi syur penduduk tempatan. Saya meletakkan semula majalah itu dan berjalan keluar ke jalanan. Anak-anak muda yang lalu lalang menggunakan perkataan bahasa Melayu seperti best gila, mantap dan gempak yang diselitkan secara semula jadi dalam perbualan harian mereka sambil melihat skrin telefon pintar masing-masing. Saya diberitahu bahawa dalam pergaulan sosial, bertanya tentang jenis personaliti MBTI atau keserasian zodiak gaya Malaysia telah menjadi standard sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Melihat semua pemandangan ini, saya memutuskan untuk menghubungi rakan lama saya David, seorang penganalisis ekonomi kelahiran Britain. David adalah seorang intelek yang telah lama menetap di London. Beliau juga merupakan penggerak utama kumpulan intelek barat yang mengadakan pertemuan bulanan di sebuah restoran Itali mewah di Soho. Beliau sering berkata kepada saya, sebab itulah Eropah adalah yang terbaik. Di mana-mana pun anda pergi, anda tidak akan menemui tradisi dan kemegahan seperti ini. Namun, suara David di talian kali ini kedengaran sangat berbeza. "Arthur, bulan depan aku akan mengemas rumah aku di London dan berpindah ke Kuala Lumpur." Seketika, saya meragui pendengaran saya sendiri. "Kau bergurau, kan? Syarikat pemindahan barang sudah ditempah. Isteri aku pun sudah bersetuju." Saya bangun dari kerusi saya. "Kau mahu membuang London, kota yang paling stabil di dunia ini, untuk pergi ke Kuala Lumpur? David, adakah kau sudah hilang akal? Apakah alasan kau untuk berpindah secara tiba-tiba?" Selepas seketika mendiamkan diri, dia berkata, "Aku akan tunjukkan kepada kau secara langsung." Malam keesokannya, di restoran Itali di Soho, David meletakkan gelas wainnya dan mengeluarkan telefon pintarnya. Perkara pertama yang ditunjukkannya adalah aplikasi penghantaran makanan Malaysia. Dengan hanya beberapa ketikan pada skrin, ikon motosikal bergerak secara langsung pada peta dan dalam masa 18 minit sahaja, nasi lemak panas dan roti canai yang masih berasap tiba di depan pintu rumah dalam rakaman video tersebut. Ia adalah Grab atau Foodpanda versi Malaysia. Ia sangat berbeza dengan realiti di London, di mana untuk memesan sekiping sandwich sejuk pun memerlukan masa menunggu selama 1 jam dengan kos penghantaran yang sangat mahal. Kemudian, dia menunjukkan sekeping foto riset hospital. Ia adalah riset rawatan isteri David di sebuah klinik swasta di Kuala Lumpur. Selepas berjumpa doktor, menjalani pemeriksaan dan mengambil ubat, jumlah keseluruhan yang perlu dibayar hanyalah sekitar RM30 kira-kira beberapa paun sahaja.
Di London, jika seorang warga asing mendapatkan rawatan sedemikian di hospital swasta, bilnya boleh mencecah ratusan paun dengan mudah. Manakala di hospital kerajaan, NHS, seseorang mungkin perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan janji temu. David meletakkan telefon pintarnya di atas meja dan berkata, Arthur, bukannya London telah menjadi teruk. London cuma tersilap langkah dengan berfikir bahawa ia sudah sempurna 30 tahun lalu menghentikan putaran jamnya sendiri. Sebab itulah, sehingga hari ini, janji temu doktor mengambil masa berminggu-minggu dan penghantaran makanan mengambil masa sejam. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka tidak pernah berfikir bahawa mereka telah mencapai kesempurnaan. Mereka sentiasa melakukan penambahbaikan dan terus memacu kemajuan. Aku tidak mahu lagi tinggal di kota yang terperangkap dalam masa lalu. Aku mahu hidup di kota masa depan. Malam itu, saya pulang ke rumah dan duduk di bilik kerja saya. Saya memandang buku saya, Britain, negara yang sempurna, yang tersusun di tengah-tengah rak buku. Saya membuka komputer riba dan menempah tiket penerbangan dari Heathrow ke Clear untuk keesokan paginya. Ia adalah keputusan yang didorong oleh kesombongan saya untuk membuktikan bahawa David tersilap melalui tinjauan langsung saya sendiri. Namun, sehingga saat saya menaiki pesawat, saya tidak pernah membayangkan bahawa keyakinan yang saya pegang teguh selama 15 tahun akan hancur berkeping-keping dalam masa 3 hari sahaja. Awal pagi keesokannya, dengan hanya membawa sebuah buku nota kulit usang dan sebuah beg pakaian kecil untuk seminggu, saya menuju ke lapangan terbang Heathrow. Sambil menunggu di ruang legar selepas urusan daftar masuk, saya menghirup kopi hitam dan membuka buku nota saya. Saya menulis baris pertama dengan jelas. Lapangan terbang barat adalah yang terbaik di dunia, tradisional, teratur dan dikawal dengan sempurna. Lapangan terbang di Asia langsung tidak boleh dibandingkan. Saya telah menggunakan lapangan terbang Heathrow berulang kali selama 15 tahun. Walaupun kemudahannya agak usang, saya melihatnya sebagai bukti kematangan sebuah negara maju tidak perlu tergesa-gesa menukarnya kepada sesuatu yang baru kerana ia sudah pun sempurna. 12 jam kemudian, pesawat mendarat dengan lancar di landasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu pesawat, saya menghentikan langkah dan memandang ke sailing. Udara di sini terasa sangat berbeza. Tiada bau permaidani usang yang menyesakkan dada seperti di Heathrow. Cahaya semula jadi mencurah masuk bagaikan air terjun melalui sailing kaca yang besar, dan lantai yang bersih tanpa sebutir habuk pun berkilau memanjang tanpa sempadan. Skala dan keindahannya sangat menakjubkan. Pada saat itu, saya teringat akan baris pertama yang saya tulis di dalam buku nota saya tentang lapangan terbang Asia langsung tidak boleh dibandingkan dan saya hanya mampu tersenyum kelat. Sambil berjalan ke arah kaunter imigresen, saya melihat jam tangan saya. Di Heathrow, beratur di barisan warga asing selama sejam adalah perkara biasa. Namun di Clear, selain kaunter biasa, barisan pintu pagar imigresen automatik, autogate yang canggih kelihatan berkilauan. Apabila saya meletakkan pasport saya pada pengimbas, skrin mengecam wajah saya dengan pantas. Dengan bunyi bip yang lembut, pintu kaca lutsina terbuka. Hanya 3 saat. Benar-benar 3 saat sahaja. Saya berpaling ke belakang dengan penuh kehairanan. Proses yang mengambil masa sejam di Heathrow selesai dalam masa 3 saat di sini. Saya turun ke kawasan tuntutan bagasi menggunakan eskalator. Saya menyangka saya perlu menunggu lama untuk beg saya, tetapi mengejutkan apabila beg pakaian saya sudah pun berpusing-pusing di atas tali sawat bagasi, seolah-olah sedang menunggu kedatangan saya. Bagasi yang tiba lebih awal daripada penumpang ini adalah pemandangan yang mustahil di London, di mana masa menunggu biasanya mengambil masa sejam. Saya berdiri di hadapan mesin tiket kereta api lapangan terbang. Tambang Clear Express ke pusat bandar Kuala Lumpur hanyalah sekitar RM55. Saya memeriksa skrin beberapa kali untuk memastikannya. Tambang Heathrow Express sehala berharga jauh lebih mahal daripada itu. Namun di sini, dengan harga yang sangat berpatutan, saya boleh sampai ke pusat bandar dalam masa yang singkat. Imigresen 3 saat berbanding 1 jam. Beg pakaian yang tiba serta-merta berbanding penantian yang panjang. Tambang kereta api lapangan terbang yang murah berbanding kos yang melambung tinggi. Saya menaiki kereta api dan duduk di kerusi saya. Di dalam gerabak, rangkaian Wi-Fi percuma berkelajuan tinggi tersedia dengan lancar sepanjang perjalanan tanpa sebarang gangguan. Saya mengeluarkan buku nota saya dari beg. Pada baris pertama yang berbunyi lapangan terbang barat adalah yang terbaik di dunia. Saya melukis satu garisan hitam yang panjang untuk memadamkannya. Pen saya sedikit menggeletar.
Saya tidak boleh menulis pembohongan dalam buku nota sejarah peribadi saya. Apabila saya mendaftar masuk ke hotel saya di Bukit Bintang, waktu sudah pun melepasi jam 9 malam. Perut saya mula berkeroncong. Saya memuat turun aplikasi penghantaran makanan tempatan yang ditunjukkan oleh David. Apabila skrin dibuka, senarai ratusan restoran makanan tempatan muncul. Saya memilih hidangan nasi lemak ayam berempah dan teh tarik. Harganya tidak sampai dumun-dumun dan kos penghantarannya sangat murah. Pemasa menunjukkan anggaran masa ketibaan selama 18 minit. Selepas selesai mandi, telefon pintar saya berdering. Tepat 18 minit, seorang penghantar makanan muda dengan senyuman mesra menyerahkan bungkusan makanan kepada saya. Sila nikmati hidangan anda, Encik. Apabila saya membuka bungkusan itu, wak panas berkepul-kepul keluar. Ayam gorengnya mengeluarkan bunyi rangup apabila digigit dan nasi lemaknya terasa sangat segar dan harum dengan aroma santan dan pandan. Jika saya memesan makanan seperti ini di London pada waktu malam, kosnya pasti berkali-kali ganda dengan caj penghantaran yang tinggi dan makanan biasanya sampai dalam keadaan sejuk selepas menunggu lebih sejam. Saya mengambil gambar makanan tersebut dan menghantarnya ke kumpulan sembang rakan-rakan saya di London. Diterima dalam masa 18 minit selepas pesanan, kos penghantaran yang sangat murah, sangat panas dan lazat seperti baru dimasak. Tidak sampai seminit, David membalas mesej saya. Tengok, bukankah aku sudah katakan, kau kata mahu pergi seminggu sahaja, tetapi aku jamin kau tidak akan mahu pulang walaupun selepas sebulan. Di sebelah bekas makanan yang telah kosong, saya membuka buku nota saya dan cuba menulis ayat kedua. Namun begitu, hidangan tradisional Britain adalah yang terbaik. Tetapi kali ini juga, mata pen saya terhenti di udara. Saya tidak boleh meletakkan sandwich sejuk tanpa jiwa di atas kehangatan nasi lemak yang baru sahaja memenuhi deria rasa saya. Hanya dalam masa singkat selepas tiba, 3 keyakinan yang saya pegang selama 15 tahun telah runtuh satu demi satu. Keesokan paginya, saya terjaga di Hotel Kuala Lumpur dengan tekak yang terasa sangat perit dan kering, mungkin disebabkan oleh udara sejuk penyaman udara di dalam pesawat sepanjang penerbangan. Setiap kali saya menelan air liur, rasa sakit yang tajam menyerang tekak saya. Serta-merta, memori jatuh sakit di London menerpa kembali menunggu janji temu rawatan percuma di hospital kerajaan selama berminggu-minggu, atau bil rawatan klinik swasta yang mencecah ratusan paun hanya untuk pemeriksaan selesema biasa. Dengan tangan yang sedikit menggeletar, saya menghubungi kaunter penerimaan tetamu hotel. Adakah terdapat klinik berhampiran yang boleh dikunjungi oleh warga asing? Berapa harikah saya perlu menunggu untuk mendapatkan janji temu? Pekerja hotel menjawab dengan sangat tenang, ada sebuah klinik swasta hanya 5 minit berjalan kaki dari sini. Anda tidak memerlukan janji temu, boleh terus pergi sahaja. Doktor di sana juga fasih berbahasa Inggeris. Dengan perasaan ragu-ragu, saya memakai jaket dan keluar dari hotel. Selepas berjalan kaki selama 5 minit di lorong Bukit Bintang, saya melihat papan tanda sebuah klinik di tingkat 1 sebuah bangunan yang bersih. Apabila saya menghampiri kaunter pendaftaran, jururawat yang bertugas mengambil pasport saya dengan senyuman mesra, mengimbasnya dan menyelesaikan proses pendaftaran dalam masa seminit sahaja. Saya tidak perlu mengisi borang yang rumit dengan menulis nama dan alamat berulang kali seperti di Hospital London. Selepas duduk di sofa ruang menunggu tidak sampai 10 minit, nama saya dipanggil. Melangkah masuk ke bilik rundingan, seorang doktor tempatan yang ramah menyambut saya dengan bahasa Inggeris yang sangat sempurna dan fasih. Beliau memeriksa tekak, hidung dan telinga saya dengan teliti menggunakan peralatan perubatan yang moden. Beliau menerangkan jenis jangkitan virus yang saya alami, apa yang perlu dielakkan dan bagaimana untuk menguruskannya dalam masa beberapa hari akan datang dengan cara yang jauh lebih mesra dan terperinci berbanding mana-mana doktor yang pernah saya temui di London. Apabila berdiri di kaunter pembayaran selepas selesai pemeriksaan, saya sudah bersedia dari segi mental. Memandangkan klinik ini mempunyai peralatan canggih dan doktornya memberikan konsultasi dalam bahasa Inggeris yang sangat baik, saya menjangkakan bilnya sekurang-kurangnya mencecah ratusan ringgit. Jururawat itu melihat skrin komputer dan berkata, semuanya RM30, Encik. Saya meragui pendengaran saya sekali lagi. Adakah itu termasuk ubat? Ya, ini resit rawatan dan ubat anda untuk 3 hari. Kos rawatan dan ubat sebanyak RM30 sahaja. Bagi mengambil ubat tersebut, saya perlu mengisi perut terlebih dahulu. Saya melangkah masuk ke sebuah kedai makan, warung, di sebelah klinik yang menyajikan makanan tempatan yang hangat.
Saya memilih hidangan roti canai dan kuah dal yang berharga sekitar RM3. Pemilik kedai menyediakannya dengan segar. Wap nipis naik dari roti canai yang baru diangkat dari kuali leper menyebarkan aroma mentega yang harum. Kehangatan makanan itu mengalir ke dalam perut saya, perlahan-lahan meredakan kedinginan tubuh saya yang sedang demam. Di pasar raya London, tidak kira sekuat mana pun saya mencari, yang ada hanyalah sandwich sejuk yang kering atau salad tanpa jiwa. Namun, dalam hidangan ringkas di kedai makan ini, terdapat kehangatan yang benar-benar hidup. Pada waktu petang, David dan isterinya menjemput saya di lobi hotel. David, yang telah tiba di Kuala Lumpur beberapa hari lebih awal daripada saya, kelihatan sangat serasi dengan suasana kota ini. Hari ini, aku mahu tunjukkan kepada kau kehidupan sebenar penduduk Kuala Lumpur pada waktu petang. Mari kita pergi ke Taman Tasik Titiwangsa. Kami menaiki teksi menuju ke Taman Tasik tersebut. Sebaik sahaja melangkah keluar dari kenderaan, pemandangan Tasik yang luas dengan latar belakang latar langit pencakar langit yang diwarnai merah oleh matahari terbenam terbentang di depan mata. Namun, apa yang lebih mengagumkan saya berbanding pemandangan itu adalah gelagat orang ramai di situ. Ratusan keluarga, pasangan kekasih dan kumpulan rakan-rakan sedang membentang tikar di atas rumput, menikmati makanan ringan tempatan seperti keropok lekor dan pisang goreng sambil berbual-bual dan ketawa bersama. Saya teringat akan taman-taman di London. Di kebanyakan taman di barat, peraturan yang ketat dikenakan terhadap penggunaan kawasan rumput atau orang ramai dikehendaki duduk dengan senyap di bangku-bangku yang disediakan. Ketertiban yang dikawal ketat adalah apa yang dianggap sebagai keindahan di sana. Namun, di hadapan kebebasan dan keceriaan yang melimpah-limpah di Taman Tasik Titiwangsa ini, kesunyian taman-taman di Eropah terasa seolah-olah dingin seperti kawasan perkuburan yang besar. David membeli beberapa makanan ringan dan minuman dari gerai berhampiran, lalu kami duduk di tengah-tengah kawasan rumput. Rasakan ini, Arthur. Kau dapat rasakan kebebasan ini? Sambil menikmati makanan ringan itu, saya memandang sekeliling. Tiada sesiapa yang menunjukkan wajah tidak senang dan tiada pengawal keselamatan yang datang menghalau kami. Wajah orang ramai yang ketawa dan berbual ditiup angin petang yang sejuk kelihatan benar-benar bahagia. Saya menyedari bahawa kebahagiaan sebenar dalam hidup bukanlah ketertiban yang dikurung di dalam acuan yang ditetapkan, melainkan kebebasan untuk berinteraksi dengan hangat dan ketawa bersama di bawah bayu petang seperti di Tasik ini. Malam itu, sekembalinya ke hotel, saya membuka buku nota saya sekali lagi. Saya merenung ayat yang mahu saya tulis sebelum ini, sistem barat jauh lebih berprinsip dan bersistem. Namun, di hadapan resip klinik perubatan yang menakjubkan dan kehangatan sekeping roti canai tadi, ayat itu dirasakan seperti satu pembohongan yang memalukan. Satu lagi garisan pemadam dilukis pada buku nota saya. Pada hari ketiga, David membawa saya melawat ke kawasan Kampung Baru. Jika pasaran di London adalah sebuah pameran yang tersusun kemas, di sini pula adalah tempat di mana kehangatan hubungan manusia dapat dirasai dengan jelas. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lorong-lorong Kampung Baru, kehangatan dan aroma makanan yang menyelerakan terus menyambut deria bau saya. Di sepanjang jalan, gerai-gerai yang telah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun berdiri bersebelahan, dengan pemiliknya memanggil pelanggan dengan suara yang lantang dan mesra. Jika pasar di London terasa seperti muzium yang dijaga rapi, di sini ia adalah kehidupan itu sendiri yang sedang bergerak aktif pada setiap saat. Kami mengambil tempat duduk di sebuah kedai makan kecil yang diusahakan oleh seorang wanita tua yang mesra. Di papan menu tertulis nasi campur. Kami memilih lauk pauk kami sendiri sepotong ikan patin masak tempoyak yang besar, ulam-ulaman dan pelbagai jenis sayuran. Meja kecil kami dipenuhi dengan pelbagai pinggan kecil berisi sambal belacan, ulam raja dan kuah campur yang disiram di atas nasi. Saya bertanya kepada David dengan suara perlahan, adakah semua hidangan sampingan ini akan dikenakan caj tambahan? Di restoran-restoran di Eropah, sekeping roti atau setitis sos pun akan dikenakan bayaran tambahan. Saya menganggap perkara itu sebagai norma biasa di seluruh dunia. David ketawa besar sambil menepuk bahu saya. Arthur, inilah kemurahan hati orang Malaysia. Apabila kau mengambil hidangan utama, sambal, ulam dan kuah, biasanya diberikan secara percuma. Malah, jika kau mahu menambah kuah atau sambal, mereka akan berikan dengan senang hati tanpa mengenakan bayaran tambahan 1 sen pun. Saya mencuba sambal belacan itu dan dengan berhati-hati melambaikan tangan kepada wanita tua pemilik kedai. Makcik, boleh saya dapatkan sedikit lagi sambal ini?
Wanita tua itu, dengan senyuman yang sangat tulus dan mesra, mengambil piring kosong saya dan membawanya kembali dengan sambal yang diisi 2 kali ganda, lebih banyak daripada sebelumnya. "Makanlah nak, nampak berselera benar. Kalau nasi atau kuah tak cukup beritahu ya, makcik boleh tambah lagi." Walaupun kami berbeza bahasa dan budaya, keikhlasan dan kasih sayang tanpa syarat yang terpancar dalam suaranya benar-benar menyentuh hati saya. Di Eropah, perkhidmatan diberikan demi mendapatkan tip dan setiap tindakan disertakan dengan tanda harga yang tepat. Saya dahulunya menganggap layanan mesra di Asia hanyalah satu bentuk strategi perniagaan yang dirancang. Namun, di kedai makan ringkas ini terdapat kehangatan dan nilai kemanusiaan yang tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Selepas meninggalkan Kampung Baru, David membawa saya ke sebuah kafe di kawasan Bangsar pada waktu petang. Bangunan tersebut merupakan sebuah bekas kilang cetak lama yang diubah suai menjadi ruang kreatif yang sangat luas dan moden. Sebaik sahaja menolak pintu masuk, saya terpegun dengan silingnya yang tinggi dan ruang terbuka yang dipenuhi dengan ratusan anak muda. Secawan kopi yang lazat di sini berharga sangat berpatutan. Ratusan anak muda kelihatan membuka komputer riba mereka di atas meja panjang, bekerja menggunakan rangkaian Wi-Fi percuma yang sangat pantas. Tiada sesiapa pun yang memandang mereka dengan pandangan yang tidak senang. Saya teringat akan kafe-kafe di London. Di ruang yang sempit dengan hanya beberapa buah meja, duduk selama sejam sahaja sudah cukup untuk membuatkan pemilik kedai memberikan pandangan yang tajam. Jika anda mengeluarkan komputer riba, anda mungkin diminta untuk beredar atas alasan mahu meningkatkan pusingan pelanggan. Namun di sini, anak muda di bangsa menggunakan ruang yang luas ini sebagai bahan bakar kreativiti mereka untuk menyalurkan tenaga inovasi mereka secara bebas. Di tengah-tengah aroma kopi dan bunyi jari menaik pada papan kekunci yang memenuhi ruang itu, saya akhirnya memahami sepenuhnya. Mengapakah syarikat-syarikat global kini berlumba-lumba untuk mempelajari model kepantasan Malaysia? Mengapakah golongan elit profesional dari Eropah kini mengemas barang-barang mereka dan menaiki pesawat ke Kuala Lumpur? Pada waktu malam, saya bertemu dengan beberapa rakan David di sebuah restoran di Bukit Bintang. Di meja tersebut duduk seorang pembangun perisian warga Amerika, seorang pelabur warga Jerman dan seorang usahawan dari Thailand. Walaupun kami baru pertama kali bertemu, perbualan kami menjadi rancak sejak awal lagi. Pembangun perisian Amerika itu berkata, "Saya telah menetap di London selama 5 tahun, tetapi akhirnya memilih untuk berpindah ke Kuala Lumpur. Di sinilah tempat yang paling dinamik di dunia sekarang." Pelabur Jerman itu turut bersetuju. Dahulu saya mencari peluang pelaburan di Eropah tetapi akhirnya memilih Malaysia. Infrastruktur, bakat muda, kepantasan semuanya ada di sini. Saya mengangkat gelas, saya sambil mendengar kata-kata mereka dengan teliti. Perbualan kami beralih secara semula jadi kepada perbandingan antara London dan Kuala Lumpur. Usahawan Thailand itu menambah, "Sejujurnya, London adalah sebuah kota yang indah. Tetapi untuk memulakan sesuatu yang baru, ia terlalu kaku. Di Malaysia, terdapat budaya untuk mencuba dengan cepat dan membetulkan kesilapan dengan pantas. Mereka tidak takut untuk gagal." Malam itu, saya menulis baris ketiga di dalam buku nota saya. Dunia kini sedang berpusat ke Kuala Lumpur. Pada hari keempat, saya memutuskan untuk bergerak sendirian tanpa David. Ini adalah naluri saya sebagai seorang kolumnis. Saya mahu melihat wajah sebenar Kuala Lumpur yang tidak ditunjukkan oleh sesiapa, bukan sekadar kawasan yang mesra pelancong. Saya menaiki transit aliran ringan, LRT, siawal pagi menuju ke Cyberjaya dan Bangsar South, kawasan yang dikenali sebagai pusat industri teknologi maklumat, IT Malaysia. Suasana di dalam tren adalah sangat berbeza dengan London. Di dalam kereta api bawah tanah London, kebanyakan penumpang menutup mata atau duduk termenung dengan wajah yang letih. Namun di dalam LRT Kuala Lumpur, anak-anak muda kelihatan memakai fon kepala sambil mengedit video atau membuat pengaturcaraan, coding, pada tablet mereka. Tabiat menggunakan masa perjalanan sebagai waktu kerja ini kelihatan dilakukan secara semula jadi. Sebaik sahaja turun dari stesen, bangunan-bangunan pejabat yang besar kelihatan tersergam indah. Di lobi bangunan, logo-logo syarikat pemula, startup dan teknologi berbaris megah. Atas cadangan seorang rakan, saya mendapat kebenaran untuk melawat pejabat sebuah syarikat perizian berskala sederhana. Apabila pintu lift terbuka dan saya melangkah masuk ke dalam pejabat, tenaga yang dipancarkan oleh ruang tersebut adalah sangat berbeza dengan syarikat-syarikat di Eropah. Di syarikat-syarikat lama di Eropah, untuk menghantar satu laporan sahaja memerlukan tanda tangan daripada beberapa peringkat pengurusan
dan untuk mengadakan satu mesyuarat memerlukan penyelarasan seminggu sebelum satu sistem yang sangat menyesakkan. Namun di sini, ketua pasukan dan pekerja baru duduk di meja yang sama, bertukar-tukar pendapat dengan rancak di hadapan papan putih. Sebaik sahaja idea muncul, perbincangan terus bermula dan menjelang petang, prototipe produk sudah pun dihasilkan. Ketika waktu makan tengah hari, pekerja syarikat membawa saya ke sebuah restoran berhampiran. Dua orang pembangun perisian berusia awal 30 berbual dengan saya secara santai. Salah seorang daripada mereka berkata, bulan lepas, saya membentangkan kajian kes tentang pelaksanaan kaedah pembangunan tangkas, Agaila, syarikat kami di sebuah persidangan di Eropah. Maklum balas yang kami terima sangat luar biasa. Syarikat-syarikat di sana sangat berminat untuk mengetahuinya. Rakan sekerjanya ketawa dan menambah, syarikat di barat sering menghabiskan terlalu banyak masa untuk merancang kerana mahu menghasilkan sesuatu yang sempurna sebelum dilancarkan kepada umum. Bagi kami pula, kami lancarkan dahulu dan lakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Perbezaan pendekatan itu sangat besar. Selepas selesai makan, saya kembali ke pusat bandar dan menuju ke kawasan Pasar Seni dan Jalan Sultan. Ia adalah kawasan di mana warisan sejarah lama dan elemen moden bercampur secara harmoni, menjadikannya tumpuan baharu golongan muda. Di antara lorong-lorong bangunan kedai lama praperang yang telah wujud selama berpuluh-puluh tahun, terdapat kafe-kafe hipster dan bar seni yang melahirkan estetika yang unik. Ia bukanlah pertembungan antara nilai lama dan baru. Sebaliknya, kedua-duanya saling melengkapi untuk mencipta satu tarikan baharu. Sambil menikmati kopi di sebuah kafe, saya terdengar perbualan di meja sebelah. Dua orang pemuda dan dua orang gadis sedang berbincang rancak dalam bahasa Melayu yang diselitkan dengan istilah teknologi maklumat bahasa Inggeris secara semula jadi pivot, runway, user retention. Mendengar istilah-istilah itu, saya menyedari bahawa mereka sedang membincangkan tentang perniagaan pemula mereka. Tidak lama kemudian, salah seorang pemuda dari meja tersebut menegur saya, adakah anda dari luar negara? Adakah anda sedang membuat tinjauan atau liputan? Apabila saya menyerahkan kad perniagaan saya, pemuda itu berkata dalam bahasa Inggeris yang sangat lancar, sebenarnya saya pernah bekerja di London selama 2 tahun. Ia adalah sebuah syarikat yang baik, tetapi prosesnya terlalu lambat. Dari saat idea dikemukakan sehinggalah ia dilaksanakan, ia mengambil masa selama 6 bulan. Selepas pulang ke Kuala Lumpur dan memulakan perniagaan sendiri di sini, saya mampu melancarkan idea yang sama ke pasaran dalam masa 2 bulan sahaja. Saya mencatatkan kata-katanya di dalam buku nota. Apa yang mengambil masa 6 bulan di London hanya memerlukan masa 2 bulan di Kuala Lumpur. Malam itu, di dalam bilik hotel, saya merenung keluar tingkap untuk masa yang lama. Di bawah limpahan cahaya menara berkembar Petronas, walaupun waktu malam sudah semakin larut, lampu-lampu pejabat di bangunan pencakar langit masih menyala dan lampu kenderaan yang bergerak di lebuh raya kelihatan mengalir bagaikan sungai cahaya. Kota ini tidak pernah tidur. Ketika Eropah mengisytiharkan kesempurnaan 30 tahun lalu dan menghentikan putaran jamnya, Malaysia tidak pernah menganggap dirinya telah sempurna dan terus memacu kemajuannya pada kelajuan ini. Saya menulis baris keempat di dalam buku nota saya. Kelajuan bukanlah sekadar tentang kepantasan, melainkan keengganan untuk berhenti. Pada malam kelima, atas cadangan David, saya meluangkan malam terakhir saya di Kuala Lumpur dengan bersantai di tepi sungai berhampiran Masjid Jamek, kawasan projek River of Life. Sambil duduk di atas bangku yang disediakan, buat pertama kalinya saya tidak membuat sebarang catatan liputan, sebaliknya hanya memandang keindahan kota ini. Walaupun waktu sudah melepasi jam 12.30 malam, kawasan sekitar sungai masih dipenuhi dengan orang ramai. Ada yang sedang berjoging memakai fon telinga, pasangan yang sedang menikmati pemandangan malam dan kumpulan rakan yang sedang berbual santai. Jika di London, adalah sangat sukar untuk melihat pemandangan sebegini di kawasan awam pada waktu lewat malam sebegini. David menyerahkan sekotak minuman sejuk kepada saya dan bertanya, Arthur, buku yang kau tulis bertajuk Britain, Negara yang Sempurna. Adakah kau masih menganggap tajuk itu betul sekarang? Saya mengambil minuman itu dan terdiam seketika. Pada saat itu, wajah pelajar undang-undang yang saya temui di perpustakaan UCL terbayang di dalam minda saya. Jika guna sistem input pintar ini, ia sekurang-kurangnya 30% lebih cepat. Kami tidak akan kembali kepada sistem lama. Kata-kata yang diucapkannya secara santai kini kedengaran dengan makna yang sangat berbeza. Ia bukan sekadar isu kemudahan. Ketika Barat selesa dengan sistem abjad Rumi lama atas nama kesempurnaan, generasi muda di Malaysia telah menemui dan membina sesuatu yang lebih cepat dan cekap secara proaktif.
Saya bertanya kepada David, sejak bilakah kau mula merasakan bahawa Eropah telah berhenti berkembang? Beliau merenung permukaan air sungai yang tenang sebelum menjawab. Pada mulanya ia hanyalah perkara-perkara kecil. Kesukaran mendapatkan janji temu hospital, kelewatan kereta api yang kerap berlaku dan kedai-kedai lama yang masih enggan menerima pembayaran tanpa tunai. Setiap perkara itu kelihatan remeh secara berasingan tetapi semuanya saling berkait. Sikap enggan berubah telah meresap ke dalam segenap aspek masyarakat. Mendengar kata-katanya, saya mengenang kembali satu demi satu perkara yang saya puji sebagai kesempurnaan di Eropah selama 15 tahun ini. Lorong-lorong bata merah yang lama bukanlah tidak berubah kerana mengekalkan tradisi, melainkan kerana mereka tidak merasakan keperluan untuk berubah. Sandwich sejuk yang saya makan di sana tidak mempunyai sebarang kehangatan jiwa di dalamnya. Malam itu saya menulis di dalam buku nota saya. Selama 15 tahun, saya menggelar stagnasi barat sebagai satu keanggunan. Namun, ia bukanlah kesempurnaan, melainkan ketakutan. Ketakutan bahawa sebarang perubahan akan merosakkan kesempurnaan sedia ada. Ia adalah pengunduran secara senyap daripada sebuah negara yang memilih untuk tidak lagi bergerak ke hadapan. Angin malam bertiup lembut. Saya menutup buku nota saya dan bertanya kepada David, mengapakah Malaysia menjadi begini? Dari manakah datangnya kelajuan dan tenaga ini? David tersenyum dan menjawab, beberapa dekad yang lalu, negara ini hanyalah sebuah negara pertanian yang bergantung kepada getah dan biji timah, malah pernah melalui fasa peralihan yang sangat mencabar selepas merdeka. Memori itu masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tahu sehingga ke lubuk hati bahawa jika mereka berhenti melangkah, mereka mungkin akan mundur ke belakang semula. Sebab itulah, mereka tidak pernah berhenti. Kata-katanya menusuk terus ke dalam dada saya. Sebuah negara yang dahulunya dianggap oleh sebilangan ahli ekonomi barat sebagai tidak mempunyai masa depan yang cerah, kini telah bertukar menjadi destinasi tumpuan anak muda dan golongan profesional dari seluruh dunia. Keajaiban ini bukanlah dicipta oleh aplikasi, sistem mahupun dasar semata-mata. Saya teringat akan sejarah pembangunan Malaysia yang pernah saya baca, generasi peneroka yang menoreh getah dalam kegelapan pagi, para pekerja lombong biji timah dan pekerja kilang yang mengorbankan masa muda mereka demi membina masa depan negara. Pengorbanan dan kegigihan mereka adalah asas kepada semua kemudahan yang saya nikmati di Kuala Lumpur hari ini. Penghantaran makanan panas dalam masa 18 minit, kos perubatan yang sangat berpatutan, pintu imigresen yang terbuka dalam masa 3 saat, semua ini tidak jatuh dari langit begitu sahaja. Keesokan paginya, sebelum menuju ke lapangan terbang, saya melawat bangunan Sultan Abdul Samad yang bersejarah. Berdiri di hadapan menara jam yang megah itu, saya membayangkan bagaimana keadaan tempat ini semasa zaman penjajahan dahulu. Melalui pelbagai fasa perjuangan dan usaha gigih selama berpuluh-puluh tahun, rakyat Malaysia telah membina dan memulihkan maruah negara mereka secara perlahan-lahan. Itu juga adalah kekuatan untuk tidak berhenti melangkah, keinginan yang kuat untuk membina semula apa yang hilang dan keengganan untuk berpuas hati dengan keadaan semasa demi mengejar hari esok yang lebih baik. Itulah kekuatan yang mengalir dalam nadi rakyat Malaysia. Sambil berjalan santai, saya membuka buku nota saya dan menulis ayat yang tidak akan saya padamkan buat kali pertama. Tiada negara yang benar-benar sempurna. Saat sesebuah negara mempercayai bahawa mereka telah mencapai kesempurnaan, di situlah kemerosotan bermula. London menganggap kesempurnaan sebagai titik penamat, manakala Kuala Lumpur menganggap kesempurnaan sebagai titik permulaan yang baru. Selama 15 tahun, saya gagal melihat perbezaan itu. Duduk di kerusi ruang menunggu lapangan terbang clear, selepas melepasi pintu imigresen automatik dalam masa 3 saat, sekali lagi, saya mengeluarkan telefon pintar saya. Saya melukis garisan pemadam yang tebal pada ayat pertama yang saya tulis di Heathrow seminggu lalu. Lapangan terbang barat adalah yang terbaik di dunia. Kemudian, saya membuka kumpulan sembang rakan-rakan saya di London dan menghantar mesej. Jangan hanya berpegang kepada ego anda. Datanglah sendiri dan lihat dengan mata kepala anda sendiri. 3 hari sudah cukup untuk meruntuhkan semua keyakinan lama anda. Sebaik sahaja saya pulang ke London, saya akan mula mengemas barang-barang saya untuk berpindah. Serta-merta skrin telefon saya dipenuhi dengan mesej balasan yang bertubi-tubi. Tengok. Bukankah kami sudah katakan? Sebab itulah kami memilih untuk meninggalkan London dan pergi ke Kuala Lumpur. Di kota yang telah berhenti berkembang itu, tiada apa lagi yang boleh kami pelajari. Saya menyimpan telefon pintar saya ke dalam beg, lalu mengeluarkan draft manuskrip buku saya, Britain, Negara yang Sempurna, dari bahagian dalam beg saya. Saya mengambil pen merah dan melukis garisan pemadam yang panjang pada ayat pertama draft tersebut.
Barat adalah puncak dunia. Di bawahnya, saya menulis ayat pembukaan yang baru. Kesempurnaan bukanlah titik akhir, melainkan permulaan kepada evolusi yang tidak berpenghujung. Pesawat akhirnya berlepas meninggalkan landasan. Di luar tingkap, pemandangan Kuala Lumpur semakin mengecil. Saya melihat hutan bangunan pencakar langit dengan cahaya lampu yang tidak pernah padam. Saya seolah-olah dapat melihat motosikal penghantar makanan yang sedang bergerak di jalan raya dan para pembangun teknologi yang masih berbincang di hadapan papan putih untuk menghasilkan inovasi seterusnya walaupun waktu telah larut malam. Sebaik sahaja tiba di London, perkara pertama yang akan saya lakukan adalah menghubungi syarikat pemindahan barang. Kemudian, saya akan duduk di meja kerja saya dan mula menulis halaman pertama manuskrip buku saya yang baharu. Tajuknya telah pun diputuskan. Kuala Lumpur, kota yang menolak kesempurnaan. Sambil pesawat melintasi ruang udara, fikiran saya telah pun menetapkan hala tuju yang sepenuhnya baru. Di sebalik awan di luar tingkap, bintang-bintang kelihatan bersinar. Saya menutup buku nota saya dan memejamkan mata. Runtuhnya dunia keyakinan lama yang saya pegang selama 15 tahun ini anehnya tidak terasa menakutkan. Sebaliknya memberikan satu perasaan kebebasan yang sangat melegakan. Ia adalah perasaan yang hanya boleh dirasai oleh mereka yang berani berhadapan dengan kebenaran yang nyata. Saya akhirnya memahami sepenuhnya bahawa apa yang mengagumkan dunia tentang Malaysia bukanlah sekadar tentang teknologi atau kepantasan semata-mata, melainkan DNA yang tertanam kukuh sejak era pembinaan negara semangat juang yang enggan mengaku kalah dan keengganan untuk berpuas hati dengan keselesaan sementara. Itulah yang membina Kuala Lumpur hari ini dan nadi itu akan terus berdegup tanpa henti. Jika kisah ini menyentuh hati anda, sila berikan tanda suka, like dan langgan, subscribe saluran ini untuk terus menyokong kami. Tinggalkan juga ulasan atau pandangan anda di ruangan komen. Sambil merenung dari tingkap pesawat, terdapat satu lagi perkara yang terus bermain di dalam fikiran saya. Di antara semua kemudahan canggih, aplikasi pintar dan kos rawatan yang sangat murah yang saya temui sepanjang perjalanan ini, perkara yang paling mendalam meninggalkan kesan di dalam hati saya bukanlah perkara-perkara fizikal tersebut, melainkan suara mesra wanita tua di kedai makan kampung baru itu. Makanlah nak, nampak berselera benar. Kalau nasi atau kuah tak cukup, beritahu ya. Kemurahan hati mereka yang menyajikan hidangan sampingan secara percuma dan layanan yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran itulah yang menyentuh lubuk hati saya melebihi mana-mana sistem teknologi yang paling canggih di dunia. Layanan mesra orang Malaysia atau yang dikenali sebagai keramahan yang tulus bukanlah sekadar etika perkhidmatan pelanggan yang dirancang, melainkan keikhlasan yang mengalir dari hati yang murni. Terdapat perbezaan besar antara perkhidmatan profesional dan keikhlasan hati. Apa yang saya alami di Eropah selama 15 tahun adalah perkhidmatan yang mengikut manual, tetapi apa yang saya alami di Malaysia adalah kehangatan jiwa yang sebenar. Kemurahan hati yang lahir daripada sebuah masyarakat yang bersama-sama membina negara dari bawah dan keinginan untuk berkongsi rezeki dengan orang lain, itulah kekuatan sebenar yang menjadi tunjang kepada negara ini. Saya membuka semula buku nota saya dan menulis baris terakhir. Apa yang menjadikan Malaysia kuat bukanlah sekadar teknologi, melainkan nilai kemanusiaan rakyatnya. Dan apa yang membentuk jati diri mereka adalah keazaman yang kuat untuk terus bangkit dan melangkah ke hadapan. Di luar tingkap, bintang-bintang terus bersinar di sebalik awan. Saya menutup buku nota saya dan memejamkan mata dengan tenang. Sebaik sahaja mendarat di London, saya akan mula memasukkan barang-barang saya ke dalam kotak. Sambil menyusun ayat-ayat pertama untuk karya baharu saya di dalam minda, bukan lagi sebuah buku yang memuji sebuah negara yang mendakwa dirinya telah sempurna, melainkan sebuah kisah tentang sebuah negara yang enggan berhenti, melangkah demi hari esok yang lebih baik. Kisah itu, tanpa ragu, akan bermula dari sebuah papan tanda kecil bertulisan Jawi di sebuah lorong yang tenang di London.